Kenapa ibu mahu tinggalkan Yen? Sebab ibu dah ada suami baru. Ibu dah tak sayang Yen ke? Saya suami baru ibu awak. Mulai hari ini, ibu awak akan tinggal dengan saya. Selamat tinggal, Yen. Ibu, jangan tinggalkan Yen. Ayah, tolonglah bawa ibu balik. Yen rindu ibu. Maaf, Yen. Ibu dah ada pasangan baru. Yen, mana ibu awak? Ibu Yen, dah tinggalkan Yen. Hahaha, padan muka, Yen. Yen harap ibu akan balik satu hari nanti. Ibu, Yen tak dapat lupakan ibu. Hai, Yen. Hah? Awak ni kan suami baru ibu? Awak yang ambil ibu dari Yen. Sebenarnya, ada satu rahsia yang Yen tak tahu. Ibu Yen sebenarnya sakit. Dia tak ada banyak masa lagi. Jadi dia minta saya berlakon untuk jadi suami baru. Dia buat macam ni sebab tak nak Yen tahu yang dia akan meninggal dunia. Jadi itu sebenarnya rahsia ibu. Tapi di mana ibu sekarang? Ibu Yen baru saja meninggal dunia sebab penyakitnya itu. Sekarang Yen faham semuanya. Ibu sebenarnya sangat baik. Komen kalau korang pun setuju.